Aku sebenarnya kurang berminat lah. Tak minat lah politik yang kalut main isu-isu peribadi ni. Tak kira lah belah mana pun. Tak ada benda lain dah. Tak ada isu lain dah. Tak habis-habis isu-isu kotor macam ni. Tak isu video set video 2025 nak masuk 2026 dah. Hari ni Wan Saiful Anjad, ahli Parlimen Tasik Geluguk, ahli Majlis Tertinggi Bersatu, dedah dalam press conference tadi. Dia dapat maklumat siasatan forensik video yang berkait kawan dia dalam Parti Bersatu, Azmin Ali. Video sandakan 2019 dulu. Dia kata video tu tulen. Memang betul. Dia kata dia dapat maklumat video tu sahih, tulen. Dia kata dia ada maklumat itu. Wan Saiful kata maklumat dekat tangan dia. Dia tak dedah kan? Dia kata dia ada. Pendirian dia terhadap Azmin Ali berubah sejak dia dapat maklumat itu. Azmin Ali tak layak jadi pemimpin dalam satu. Pertama sekali aku tak nak komen lah mengenai dakwaan Wan Saiful ni betul atau tak itu. Aku tak nak komen, tak berminat nak komen. Itu biar Azmin Ali lah yang jawab. Jawab pada Wan Saiful. Isu-isu macam ni kalau boleh kita elakkan lah. Jangan buat tuduhan lah. Kita takut dosa qazaf. Cuma ni dekat sini aku nak tanya Wan Saiful, kenapa baru sekarang dia nak dedahkan isu ni? Dalam press conference tadi dia sebut dia dapat maklumat mengenai Azmin Ali ni lepas Convention Bersatu tahun lepas, Julai 2024. Dekat IDCC Selayang. Maksudnya dah setahun Wan Saiful ni simpan cerita. Setahun lebih lah dia simpan cerita mengenai Azmin Ali. Hari ni baru dia nak dedahkan isu itu. Lepas parti dah bergolak ni, ada pertembungan Ken Tan Sri Muhyiddin, Ken Hamzah ni, barulah dia nak cerita mengenai maklumat yang dia dapat ni. Hari ni tak betul. Tom Faisal tak betul, Azmin Ali tak betul, dia ni tak betul, dia tu tak betul, ini tak kena, itu tak kena, semua benda tak kena dah hari ni. Bila dah bergaduh ni barulah keluar cerita ni. Mendedah ni buka aib apa semua berlaku selepas parti dah bergaduh, selepas timbul kem ni. Tengah elok tak cerita ni. Tiba-tiba hari ni pemimpin yang terpalit isu-isu moral tak sesuai jadi pimpinan Parti Bersatu. Paling kelakar aku cakap engkau Wan Saiful ni, ia sebut dalam press conference tadi, kalau Azmin Ali ni pergi berkempen dekat Sabah nanti, orang Sabah akan pelekehkan Parti Bersatu, akan pelekehkan Perikatan Nasional, kerana Azmin Ali ni tak mampu nak selesaikan pun isu peribadi dia. Video sandakan pun dia tak boleh nak settle. Macam mana kita nak letak muka kita? Bayangkan pilihan raya negeri Sabah nak datang, kita pergi kempen, orang kata alamak engkau pun video sandakan tak boleh selesai Sabah. Tapi Wan Saiful ni dia lupa agaknya video Azmin Ali persandakan itu mula tular 2019. Bulan September 2020, setahun selepas itu, PRN Negeri Sabah, sebulan sebelum PRN Negeri Sabah tu, 22 Ogos, Azmin Ali umum masuk Parti Bersatu. Dia lompat, bawa lari kursi. 9 September, beberapa hari sebelum PRN Sabah, Tan Sri Muhyiddin Yassin lantik Azmin Ali sebagai ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Bersatu. Maksudnya, Bersatu Perikatan Nasional ni dah pernah masuk PRN Negeri Sabah ketika Azmin Ali, orang yang Wan Saiful kata tak elok, tak cantik, tak sesuai, tak baik ni, pegang jawatan MPT, jawatan penting dalam Parti Bersatu. Dia masuk PRN Sabah, Azmin Ali dah jadi orang besar dalam Parti Bersatu. Waktu tu tak timbul ni soal dia sebut tadi, Azmin Ali ni tak sesuai jadi pemimpin, tak boleh orang rakyat Sabah akan tolak apa semua, tak timbul. Sekarang baru dia nak cakap perkara tu. Okey, hari ni Wan Saiful Anjad ni nak jadi sesuci embun di awal pagi. Tak boleh, kami tak nak Azmin Ali, tak sesuai jadi pemimpin Bersatu sebab dia ada kes tak selesai lagi, kes moral, kes peribadi kena settlekan dulu baru boleh jadi pemimpin. Nanti Parti Bersatu ni susah nak menang PRN Sabah. Tiba-tiba hari ni Azmin Ali ni jadi seteruk-teruk manusia. Dulu bentuk kerajaan tebuk atap, okey boleh terima Azmin Ali masuk dalam Parti Bersatu, okey lah, boleh Azmin sesuai, okey boleh Azmin, okey Azmin baik, Azmin terbaik. Hari ni Azmin lah seteruk-teruk manusia hari ni. Aku bukan nak backup Azmin Ali, cuma aku nak bagi tahu kau hipokrasi. Puak-puak Bersatu ni sama je, sama-sama pengkhianat dia orang ni. Jadi pada aku lah, move yang dilakukan oleh Wan Saiful hari ni, move dia ni sekadar move untuk dia jadi hero. Dia nak suruh orang anggap dia ni hero. Dia nak naik, dalam waktu yang sama dia nak kerat, dia nak cantas Azmin Ali. Bukannya sebab dia ni betul-betul berprinsip, dia nak ada prinsip menolak pemimpin yang ada salah laku moral apa, tak ada. Itu semua sandiwara je. Niat sebenar dia nak naik, dia nak kerat Azmin Ali. Itu je huru-hara kelang kabut ni dalam Perikatan Nasional ni. Baru siang tadi Sanusi kata hubungan dalam PN dah sejuk, dah okey, dah baik dah, PHPN akan runtuh, dia kata. Hari yang sama Wan Saiful buat press conference, duk cerita buka pekong Parti Bersatu. Inilah dia, berkat doa Guru Nazilah MP Jasin dulu, Tuhan terbalikkan doa itu kena kepada puak-puak kau sendiri.